Kembali ke dalam rancangan. Tada! Baik, Ana dan Nisha. Okay. Minggu ni special sikit sebab apa, kita ada tetamu kita yang dia tadi beria nak masuk dekat. Sama-sama, okey. Ada dua tetamu kita. Saya lebih tinggi. Okey, baiklah sayang. Minggu ni sangat special sikit sebab apa, menu yang kita nak tampilkan pada menu signature daerah Keluang. Tempat lain tak ada. Tu ayam masak ujang. Ayam masak ujang macam mana? Macam mana? Ayam dengan ujang. Betul. Ya, pandai lah. Dan ini adalah masih lagi mengekalkan image New Boys. Itu dia sekat sana. Ni boy, dia peminat awak. Saya akan masuk pilih bawang putih, bawang merah. Ini adalah bahan yang dah di blend. Ambil sudu sayang. Sudu siap. Ya. So bersihkan. You aduk-aduk. Tugas saya adalah macam biasa mengaduk-aduk. Macam mana tak boleh syuting? Aduk-aduk. Nanti kena Habis tu macam mana nak aduk-aduk ke tak? Dah. Dia kam sini. kecil dia memantau tak? Tak. Dia ada perangai dia tau. Hai, jangan dekat. Mami. Tak. Main nak aduk-aduk ke tak? Anak saya akan didik. Walaupun dia lelaki, dia akan pandai masak. Cantik je. Pusing lagi. Saya guna kicap, kos tiram, kicap manis. So, saya akan guna ini bahan-bahan. So, once you dah guna kicap ni, you tak perlukan garam because dia dah masin. So, you perlukan gula. So, kita masukkan sos tiram. Kicap pekat ni, sebab Ana suka Ana punya lauk ujang dia tu, warna dia macam gelap-gelap sikit. Orang lain Ana tak tahu. Okey dah. So, Ana akan letak Kicap manis. kicap manis. So, lepas tu, ini adalah ayam goreng yang Ana dah goreng. So, Ana akan masukkan dekat daun. Color dia naik baik. Irisan bawang. So, you rasa lepas tu once rasa macam dah ni dah siap, dia nak air nak bagi dia berkuah sikit. Bagi dia berkuah sikit. Kalau nak berkuah sikit, kena tambah air. Okey, jangan tambah simen. Tadi kau takut dia keras. Ini adalah resipi ujang anak. Orang lain Ana tak sure, okey? Lepas tu, lauk ujang ni kau belit je letak carrot, letak kacang panjang. Satu lagi dah sayang. Dia dah bersedia. Okay. Dia dah bersedia untuk masuk. Okay. Jangan ditunggu-tunggu. Rizky salah sekolah. Ramai tau. Mami baca komen. Orang semua macam, sukalah anak awak yang Iskandar Rizky tu. Biasa lah. Awak belagak Rizky. Boleh ke kita belagak macam tu? Kau kaya lah. Ikut jati diri. Jati diri. Asal dia punya slang? Apa aja? Lagi. Fikir dah berubah. You tak boleh macam tu. You kena jadi diri you sendiri. Siap! Kenapa tak apa ke? Tak. Kena marah. Marah adik kan? Ben? Asal sekadut kan? Okey. Bagi tahu diorang macam mana, apa perasaan Niki. The simple. Pertama, kena ganteng. Lepas tu kena stylish. Kau kena pergi? Kenapa gigit macam ni? Bismillahirrahmanirrahim. Dah, Niki dah jadi diri Niki belum, Niki? Kena Rizky? Rizky, jangan lama-lama sangat. Makan masa. Oh ya. Kenapa? Malu. Jam. Anak kita kenapa? Tak tahulah. Hari ni anak kita semua tak pening dengan anak aku. Okey, Mai, kenapa Mai perlu kurus? Sebab Mai gemuk. Mai gemuk ke? Doktor suruh apa? Kurus badan. Kuruskan badan. Okay. So, jadi hari ni kita nak tutup. Okey, kata-kata. Ada hati tapi jangan ada hati tapi hati-hati kan. Mami. Kata Mami. Iki ke Mami? Iki anak Mami. Kata-kata hari ni. Ada hati tapi tak ada hati. Okey, inilah dia yang kita cakap tadi, menu signature daerah Keluang, daerah kelahiran kita orang, iaitu ayam masak Ujang. Tapi ni adalah cara I. Cara orang Keluang lain I tak tahu, tapi ni adalah cara I. Ayam masak ujang. Tada! Baik, Ana dan Nisha.